Pernahkah anda rasa terasing, seolah tiada jalan keluar daripada kesakitan atau penderitaan? Di saat gelap itu, mudah kita merasa sendirian, seolah tiada siapa faham beban yang kita tanggung. Kadangkala, penyakit atau masalah datang tanpa diundang, membuat kita hilang arah dan harapan. Tetapi, adakah benar kita berseorangan? Firman Tuhan dalam Levitikus 13:3 mengingatkan kepeduliannya. Imam hendaklah memeriksa orang itu, dan jika ada bengkak di kulitnya, imam hendaklah mengisytiharkan dia tidak tahir. Mesej intinya, Tuhan mahu kita pulih dan utuh. Dia adalah penyembuh sejati, pelindung dari segala kepedihan, tak kira apa situasinya, kasihnya tak pernah pudar. Jadi, apa jua yang anda hadapi, ingatlah, Tuhan adalah penyembuh anda. Dia bukan saja menyembuhkan fizikal, tetapi juga hati dan jiwa terluka. Dengan kasihnya yang tak berkesudahan, Dia melindungi anda dalam setiap liku kehidupan. Percayakanlah Dia, kerana di dalamnya, anda akan menemui kekuatan, kedamaian, dan penyembuhan sejati. Terimalah kasihnya, dan biarkan Dia menyembuhkan anda sepenuhnya.